Manakala tuan puan ada item 100 gram, sekeping 100 gram. Ada duit simpan, tak ada duit duduk diam-diam. Itu kaedah akaun gate. Hanya menabung serendah 100 setiap kali kita ada duit, tanpa paksaan, tanpa komitmen bulanan. Tak perlu menyimpan tiap bulan pun tak apa. Cukup 1 gram, 10 gram, 20 gram keluarkan emas fizikal. Ada orang tanya saya, Cik Khairul Alip mana lebih baik? Kita simpan item 1 gram, 1 gram, 1 gram, ataupun kita simpan sikit cukup 10 gram, kita keluarkan emas fizikal. Ini lebih baik. Tuan puan, kita keluarkan 10 gram, 1 dinar, 5 gram, itu lebih baik. Sebab apa? Sebab kita jimat. Kita jimat daripada upah buat dengan pos JIT. Contoh kan, tuan puan menabung sikit cukup 1 gram. Tuan puan nak keluarkan emas fizikal. Tuan puan akan kena upah buat ni. Upah buat RM15. Bayar lagi duit pos RM20 ke RM15. Lebih kurang lah RM20 ataupun RM15. Jadi kita dah rugi dekat situ. Manakala kita kumpul sikit-sikit dalam akaun kita 1 gram 1 bulan, 100 1 bulan, cukup 10 gram. Kita nak keluarkan emas fizikal. Itu lebih jimat. Sebab apa? Sebab kita kena sekali saja. Upah buat RM15, duit pos RM15. Baru RM30. Jadi kalau kita keluarkan 1 gram ni sebanyak 10 keping, kita dah pun rugi daripada cah upah buat dengan duit pos insurans. Jadi simpan keluarkan item ni. Kita keluarkan item ni biar 1 dinar, 4.25 gram, 10 gram, 5 gram, 20 gram, itu lebih baik. Jadi fokus kumpul dulu gram emas dalam akaun kita sendiri. Keluarkan item yang besar-besar sedikit. Tuan puan, item 1 gram ni tak sesuai. Tak sesuai untuk kita dapat keuntungan dengan lebih cepat. Tak salah simpan, tapi tak sesuai. Bagi saya, item 1 gram ni hanya sesuai hadiah kepada diri ataupun ahli keluarga. Untuk kita dapat keuntungan dengan lebih cepat, kita keluarkan item 1 dinar ke atas. Item 1 dinar ni 4.25 gram. Sebenarnya tuan puan, makin besar gram emas kita simpan, makin kecil spread jualan balik. Apa maksud spread? Spread ni tuan puan perbezaan harga beli dengan harga jual. Contoh tuan puan ada item 10 gram. Contoh, tuan puan nak jual semula kepada syarikat Public Go. Tuan puan akan kena sekali seumur hidup spread jualan balik sebanyak 9%. Sekali seumur hidup sahaja spread. Manakala tuan puan ada item 100 gram, sekeping 100 gram. Tuan puan nak jual semula kepada syarikat Public Go. Tuan puan akan kena sekali seumur hidup spread jualan balik sebanyak 7%. Jadi jelas, kita lebih cepat dapat keuntungan, kita simpan gram emas yang besar-besar. Sebab tu saya kongsikan item 1 gram ni tak sesuai. Kita nak dapat keuntungan dengan lebih cepat. Kalau boleh, tuan puan kumpul dulu gram emas dekat sini. Dekat akaun tuan puan ni. Simpan sikit, cukup 1 dinar, 4.25 gram, keluarkan emas fizikal. Kumpul balik. Cukup 5 gram, keluarkan emas fizikal. Kumpul balik. Cukup 10 gram, keluarkan emas fizikal. Itu saranan lah. Saranan daripada saya sendirilah. Terpulanglah kepada tuan puan. Tak salah nak keluarkan emas fizikal walaupun 0.5 gram. Tak salah. Tetap bernilai. Tetap kita boleh jual semula kepada syarikat Public Go. Tuan puan, syarikat Public Go janji beli semula emas jenamanya harga terbaik, harga tertinggi mengikut harga emas semasa. Itu jaminan daripada syarikat Public Go. Tak kisah emas ni kemit, patah, rosak. Tuan puan, syarikat Public Go ni stok tanpa hak. Itu jaminan untuk kita semua. Contoh berlaku penurunan harga yang banyak, mendadak. Kita boleh beli aset yang mahal dengan harga yang murah, banyak-banyak. Contoh yang berlaku pada tahun 2013. Penurunan harga yang banyak. Stok dekat negara China habis. Dekat negara kita, mana-mana kedai emas, jualan mingguan, sale-nya seperti 1 bulan. Banyak orang beli aset yang mahal dengan harga yang murah, banyak-banyak. Yang berlaku pada tahun 2013. Jadi, tuan puan dah ada akaun emas melalui syarikat Public Go. Berlaku sahaja penurunan harga yang banyak, itulah masa kita beli aset yang mahal dengan harga yang murah, banyak-banyak. Melalui syarikat Public Go. Syarikat Public Go janji sediakan stok tanpa hak. Jangan tak percaya. Dah banyak berlaku dekat kedai-kedai emas, mana-mana syarikat. Apabila berlaku penurunan harga yang banyak, mereka cakap tak ada stok. Jadi kita tak boleh beli aset yang mahal dengan harga yang murah, banyak-banyak. Tak boleh beli. Tapi apabila harga naik kembali, mencanak naik, ada pula stoknya. Benda sebegitu
tak akan berlaku kepada syarikat Public Go. Kerana syarikat Public Go janji sediakan stok yang banyak kepada kita. Jadi tuan-puan, itulah saya sarankan tuan-puan buka akaun emas secara percuma.